Welcome back to our channel dalam Drama Campus MPP MPP Mic On. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ni jap, diorang tengok ni bila kita post? Kita tak sure lagi. Tapi sure. kalau diorang tengok malam, Selamat malam. Kalau tengok pagi, selamat pagi. Kalau tengah hari, selamat tengah hari. Okey. Okay, Alisha. Alisha, guys, belum start lagi guys. Dia dah minum. Ni apa? Matcha Matcha, creamy matcha strawberry. Wow, creamy matcha Not strawberry. sponsor guys. Itulah. Tapi kalau ada mana-mana company kan yang nak sponsor kita orang untuk podcast boleh. Betul. Kita orang mengalu-alukan. Tidak malu minta sponsor. Boleh. Alukan lah. Ais order apa? Ni ais americano zero sugar guys. Sebab semalam kita cakap nak cut sugar. Jadi Ya ke? Rasanya baru makan cendol hari tu guys. Hari tu guys, tu cerita semalam. Tu cerita Anis semalam kata guys. dia tak nak makan cendol. Tapi tiba-tiba dia order cendol guys. Macam mana? Tak, sebabnya orang belanja. Jadi kita just why not kan. Anis pun gagal. Terpaksa makan cendol. Ada ni belanja. okay. Risha, jadi sebelum kita masuklah ke topik podcast kita pada hari ini, jadi Anis nak tanya Risha satu soalan. Takutnya nervous. Okay. Asal single lagi. Macam tak tahu ya kita nak tanya apa guys. Jadi korang yang dengar tu, Tak pintu masih terbuka. Tak available. Tak single tapi not available. Faham. Kita fokus study tu. Fokus study. Tapi still ada chance lah untuk para jejaka di luar sana guys. Berdasarkan apa yang Takut. yeah. Mana tahu kan. Jadinya dah boleh lah mula slow-slow. Korang kalau DM tahu IG. Anis pun single lagi korang. Boleh DM Anis sekarang. Tak apa, kita komitmen lain dulu lah. Kita komitmen lain dulu. MPP dulu Anis. Betul. MPP dulu. penting. Betul. Kita nak jaga student. Cinta pula. Aduh. Tak boleh lah. Kalau bercinta masa sekarang ni, kalau broken susah. Pula kenapa? Pernah experience ke? Tak, bukan. Hashtag berdasarkan pengalaman orang lain. Kau menggunakan pengalaman orang lain pula. Pengalaman kita tak ada guys. Saya baik-baik je. Tak ada couple-couple, no couple-couple. This is campus. Mesra Syariah. Alhamdulillah. Betul. Korang stop berkapal-kapal. Korang kat luar belajar dulu. Mak ayah korang masuk study, nak suruh kau study, korang berkapal pula. Betul tu. Kalau korang duduk berdua-duaan dekat food court ke, kan tengah panas kan ni panas kan kat compassion. Betul. Besar suapan pula. Jangan korang kisah kita campus mesra Syariah. Yes. Okay, jadinya rasa kita dah small talk panjang sangat. Betul. Jadi kita masuk ke topik kita pada hari ini, di mana MPP reality versus expectation. Terbalik tu Anis. Aduh, tak rehearsal. tak ada rehearsal guys. Expectation versus reality. Expectation versus reality. Betul. Okay. Jadi kita tanya Risha dulu lah. Apa expectation Risha sebelum Anis dah jadi dulu. MPP? Tadi Anis dah tanya Alisha. Aisyah dah tanya Anis. Okay. Okay, apa expectation Anis? Sebelum Anis masuk MPP. Okay, sebelum Okay, reality nanti lah. Kita expectation dulu. Okay. Okay, jadi expectation saya rasa bukan expectation saya sahaja, tapi semua orang lah. Kita ingat MPP ni memang busy, tapi tak sangkalah akan jadi sangat busy. Ya. Sebabnya kalau dulu Anis pernah lah join beberapa kelab, 2-3 kelab lah. Tak busy sangat kan macam ni. Dia macam tak busy sangat walaupun 2-3 kelab. Tapi ni MPP walaupun satu sahaja, tapi 24 hours. Betul. Kita orang, kalau korang tahu, kita orang meeting non-stop korang. Setiap minggu, every week. Kita orang bosan dah tengok muka Nick. Tak, kita asyik datang Nick. Kita orang bosan tengok muka Nick every week. Betul. Memang busy korang, kita orang. Lagi? Itulah. Lepas tu antara expectationnya ialah of course lah bila jadi MPP kan,
semakin dikenali lah. Betul. Dia sebab- macam public figure. Betul. Ni macam Public figure. kadang-kadang rasa diri macam politician juga. Sikit je. Tak Rasa banyak. macam wakil rakyat. Wakil rakyat. Wakil pelajar. Wakil Wakil pelajar. Okay. Kalau tu yang Anis. Anisha pula macam mana? Expectation Okay. sebelum. Expectation sebenarnya lebih kurang Anis je sebenarnya. Before this, Arisha dah pernah masuk beberapa kelab. Satu kelab je. Kelab fakulti. And memang Aisyah ingat lah dulu. Memang busy dia. Lebih kurang macam busy kita before this. Tapi bila Aisyah masuk MPP, Aisyah rasa MPP ni macam tak cukup tidur. Kalau kau nak tahu, betul, kita orang masuk MPP, kita orang tidur 3 jam ataupun less than Less than 5. Ya, betul-betul. Less than 5 hours. Kita orang tidur less than 5 hours. Macam penat gila. Tapi MPP ni lah yang banyak membantu, banyak mengajar Arisha. Banyak gila kita increase soft skill. MPP ni banyak lah macam bagi pengalaman baru. Betul, Aisyah. Sebab before this tak pernah pun experience benda-benda yang macam ni. Sebab kita dalam kelab before this, kita just untuk handle program. Tapi bila jadi MPP ni, bukan setakat handle program je, tapi kita menjaga kebajikan pelajar. Kita menjaga universiti. Kita wakil pula universiti. So macam agak berat lah tanggungjawab dekat situ sebenarnya kan. Betul tu Aisyah. Kita apa yang membezakan kita dengan kelab-kelab lain ialah kita banyak perkara yang perlu prioritizekan lah orang betul. kata. Sebab itulah hari ni saya minum ais americano. Betul. Sebab kita record podcast ni kita record podcast ni 10.50 sekarang. 10.50 malam. 10.50 dah guys. 10.50 malam. Balik ni kita orang study lagi sebab ada test. Kita nak refill. Kejap lagi kita orang kena refill gerobok rezeki bersama Jabatan Kebajikan dan Khidmat Mahasiswa. Betul. Bersama MPP Adah dan Aidil. Betul. Jadi insyaAllah kepada mana-mana student bolehlah ambil gerobok rezeki tu esok. Satu. Kepada company-company yang nak sponsor itu kita yang orang penting. punya Betul. gerobok rezeki ataupun food bank ke, bolehlah DM kita orang. Tiba-tiba selitkan promo. Mana tahu ada apa panggil Company yang tengok. company yang Betul. tengok jutawan-jutawan ataupun alumni UiTM Cawangan Kelantan sendiri. Betul. Yang nak menyumbang kembali kepada apa panggil alma mater. Tak tahu ya aku bahasa Melayu. Yang ingin menyumbang kembali kepada universiti anda bolehlah. Betul. Boleh contact Kita siapa? orang this DM je. DM ataupun DM. email MPP Cawangan Kelantan lah. Nah jadi kalau mana-mana nak bagi sumbangan tu bolehlah. So kita orang memang mengalu-alukan sponsor-sponsor daripada company-company besar ni. Okay. Kami menanti anda. Yeah. Okay Anis. Okay. Anis kita dah berapa hari? 189 ke 88? 89 kalau tak silap. 189 hari kita orang dah anniversary bersama MPP. Kita orang kalau korang nak tahu, kita orang memang ada anniversary. Kita orang setiap sebulan memang celebrate anniversary orang. Sambut birthday pun Betul? boleh katakan setiap bulan Birthday MPP setiap bulan. Memang kita orang akan celebrate birthday MPP kita orang. Betul. So bukan setakat couple je ni ada anniversary. Kita orang pun ada anniversary. Betul lah Anis? Betul. Dan setiap bulan kita pergi beli kek Nasken. Betul. So, Nasken? kita nak celebrate kita punya MPP. Betul. Dan boleh katakan dah hampir semualah jenis kek Nasken kita dah beli. Dah cuba. Sebab setiap bulan birthday MPP. Betul. Jadi Aduh. Nasken kot-kot mana tahu nak sponsor kek kan. Betul? Untuk birthday Arisha ke Saya birthday dah Anis ke. sponsor je MPP. Kita ada duit guys. Okay Anis, kita lari topik kita ni. Itulah. Daripada pula. Kita dah 89 hari. Apakah perasaan Anis setelah menjadi 189 hari sebagai seorang MVP lah? Okay, antaranya perkara yang kita tak boleh nak tipu adalah kita ada sedikit kepenatan lah. Sebabnya kita tahu jadi seorang MPP ni perlukan pengorbanan. Betul. Bukan pengorbanan daripada segi masa tetapi daripada segi Akademik. tenaga, akademik dan juga
keluarga. Betul. Ah. Kita orang dah berapa, kita dah 3 bulan kan tak jumpa family. Ya Allah, sedih lebih pula kurang dah lah. guys. Kurang Kami nak balik rumah guys. Tapi kita minggu nak balik lah. Yang penting. Kita orang dah nak balik dah. Berapa Betul. hari lagi ni? Kita orang sanggup lah tak balik rumah, tak beraya. Raya kita orang last raya hari tu. Kita raya ketiga. Raya ketiga kita orang dah berada di sini untuk perkampungan escape. Betul. So itu adalah pengorbanan besar bagi saya sebab before this kita masuk club. Mm-mm. Kita tak pernah buat pengorbanan yang macam tu. Kan? Faham tak? So macam bila masuk MVP ni macam culture shock lah sebenarnya. Sebab tiba-tiba kita kena adapt dengan benda tu. Kena tinggalkan family. Maksudnya macam Banyak sangatlah Even- pengorbanan kita. ada event penting dengan family pun kita terpaksa tinggalkan sebab kita Betul. pentingkan MPP. So macam itu adalah salah satu pengorbanan terbesar dalam hidup Arisha dan juga Wah. Anis mungkin. Ya. Kita hari-hari menangis call parents nak balik tapi kita still pentingkan MPPP. Kita pentingkan Tanggungjawab kita lah. sebab untuk jaga Pelajar-pelajar ni. Ya. Jadi mungkin student mungkin tak nampak pengorbanan ni. Tapi sebenarnya boleh katakan hari-hari jugalah Betul. merindui ibu bapa Ibu di bapa. rumah. Kalau korang boleh balik seminggu awal. Kalau kita orang tak boleh balik langsung. Tapi minggu ni kita orang balik. Alhamdulillah dapat balik sebab minggu raya. Misam ni pertama kali balik lama, cuti lama. Sebab before betul. this kita orang balik 3 hari. 3, 4, 5. 5 hari Paling je. lama seminggu. Ini first test minggu sebab ni kata luangkan masa sepuas-puasnya Bersama sebelum keluarga. cuti SEM. Biar cuti SEM kita orang memang full. Tak Betul. balik langsung. Sebabnya dah ada beberapa program yang akan dijalankan. Betul. Dan program ni bukan anjuran kita je, kita juga ada collab Betul. dengan agensi-agensi luar. Nantikanlah kena program tunggu. apa tu. Kita Kena orang punya tunggu. vlog. Kita ada vlog nanti. Kita orang vlog. Okey, Arisha. Kalau tadi Arisha ceritakan realiti menjadi seorang MPP. Jadi macam mana pula Arisha rasa bila dah dilantik jadi MPP ni? Okay. Selepas 189 hari, Aisyah rasa apa? Tak boleh cakap sakit mental tak? Bahaya. Rasa macam tanggungjawab MPP ni saya besar lah. Betul. Kita bukan sahaja buat program dan dah habis. Tapi sebenarnya skop jawatan MPP ni terlalu luas and banyak. Bukan setakat kebajikan je kita orang kena jaga. Kita orang kena jaga fakulti. Kita orang kena jaga nama universiti. Betul. Kena jaga apa lagi? Kita kena jaga, boleh katakan banyak Banyak. Tak banyak terfikir. perkara yang perlu tak dijaga. terfikir. Korang punya apa? Macam-macam lah. dan banyak hati yang perlu dijaga. Banyak hati yang perlu dijaga juga pun salah satu tanggungjawab besar bagi Betul. MPP. Dan antara, macam Nick katakanlah, Anis teringat hari tu, dikatakan antara cabaran terbesar menjadi seorang leader ialah nak menguruskan manusia. Betul. Nak urus masa pula. Urus manusia ni bukan senang guys. Tak semua orang ada skill. Ada skill untuk menjaga manusia, menjaga apa? Untuk lead lah. Untuk lead manusia ni. Tak semua orang ada guys. So korang kalau nak jadi MPP kena tanam dalam hati, kena prepare mental dan fizikal untuk semua benda yang akan terjadi lah. Betul. Sebabnya setiap orang tu dia mempunyai karakter yang berbeza. Betul? Banyak sangat kerenah-kerenah masing-masing. Jadinya kita as leader perlu pandai beradaptasi lah. Macam Dengan perkara baru lah especially. betul. Macam Cakap. Dia tiba yang Ah. cakap pula. macam Nick kan dia macam Alicia cakap tua sikit kan. Tapi dia masih lagi boleh blend in dengan kita punya dengan MPP yang muda-muda lah, macam saya. Dia still even kita orang muda, kita orang budak, tapi dia still macam dia umur je 23 tapi perangai dia macam budak-budak sikit lah sebenarnya. Dia millennials lah tapi. Yes. Okay, kalau tadi kita dah tanya berkenaan dengan expectation dan juga reality jadi MPP. Okay, next ialah Tapi kan Ines, sebelum macam mana Ais boleh terjadi MPP? Cerita ni guys. Okay, macam mana boleh jadi MPP? Okay, sebenarnya ia bermula daripada zaman saya jujur lah. Sekejap, Anis memang nak jadi MPP ke tak dulu? Sebenar-benarnya lah. Sebenar-benarnya Sebenar-benarnya dia macam
dia So 50 keinginan tu ada tapi macam taklah macam beria sangat. je. Dia sebabnya masa MDS minggu destinasi siswa. Weh. Minggu destinasi siswa. PMDS Anis. Masa Anis menjalani MDS tak jadi PMDS lagi lah. Masa baru masuk sini. Anis pernah jadi PMDS tak pernah? Pernah. Oh. Intake lepas. Intake lepas pernah. Okay, masa saya pertama menjejakkan kaki ke sini, kita kagum lah sebabnya yang uruskan kita ialah pelajar. Sebab kalau kat sekolah, cikgu. Betul. Semua cikgu yang uruskan. Bukan pengawas. Tu pengawas ni kadang-kadang tak apa. Pengawas juga dia. Pengawas juga. Pengawas, ketua pengawas. Wow. Jangan main-main korang. Ada kata pengawas. Jadinya dia rasa macam kagum lah lihat akak-akak senior masa tu dapat uruskan ramai student kan. Jadi terdetik lah untuk jadi student leader masa tu. Tapi tak jadi MPP lagi lah. Terdetik nak jadi student leader je lah masa tu. Okay, lepas tu macam mana habis, I mean like sebelum Anis jadi MPP, Anis adalah SPM. Sebelum SPM Anis adalah DPAC ke? Dalam masa yang sama Anis DPAC juga masa SPM. Kelab SPM tu sekretariat parlimen siswa tau korang. Bukan sijil pelajaran Malaysia. Bukan Kena betul balik. Okay. Kelab pertama yang Anis pergi interview, Anis ingat lagi kelab DPAC lah. Lepas kelab DPAC, SPM, lepas SPM MPP lah. KDP. Oh, ya. Anis dulu seorang pendebat tau korang. Nak tahu tak? Nak flat sikit. Masa debat pilihan rektor, kita orang MPP ada join juga kan. Alhamdulillah dapat, walaupun tak menang tapi dapat pendebat terbaik lah. Anis dapat 2 kali. Apa yang lepas ni ke? Yang lepas lah. Oh ya? Ada dapat pendebat terbaik? Untuk sidang tu lah. Untuk sidang individu tu. Lah. Dapat 2 kali. Ni dapat sekali guys. Boleh flat sikit lah. Sebab ni dapat sekali ya. Benda tu kau ni. Salah tu kau. Okay, jadi kita join banyak kelab bukan suka-suka lah cakap. Setiap kelab tu kita ambil kita belajar sesuatu daripada setiap kelab. Contohnya Anis join kelab DPAC, Anis belajar pasal management. Betul. Join kelab debat dan pidato, kita belajar berdebat. Lepas tu kelab MC pula, belajar jadi MC. Oh, Anis kebudayaan dulu korang. Anis kebudayaan ada MC lah, bukan menari. Korang jangan Jadi setiap korang perlu set dalam mindset masing-masing bahawa jangan kita join kelab tu bukan sekadar nak jawatan, bukan sekadar nak nama, tapi kena ambil sesuatu lah daripada kelab tu, belajar sesuatu untuk ambil ilmu sebanyak yang mungkin lah. Gitulah. Tapi kenapa Anis tak, maksudnya daripada DPAC kan, I mean kenapa masa tu juga Anis tak jadi MPP? Kenapa tak, sebab Anis kan dah semester 4. Yes. Kenapa tak last election? Kenapa election ni? Sebabnya masa tu tak cukup syarat lagi. Tak cukup syarat? Sebab masa tu last election tu, sebelum election kita, masa tu Anis baru SEM 1. Kau tak silap. Oh, patutlah. SEM 1. Jadi tak boleh bertanding lagi. Oh, so Anis kumpul pengalaman biasa dulu, baru ada jadi MPP. Betul. Jadi alhamdulillah. Kalau saya biasa-biasa guys. Saya tanya-tanya lah. Saya biasa je. Saya memang kelab fakulti je. Tak. Saya tak macam Anis. Anis pidato pun dia, DPAC pun dia, SPM pun dia guys. Tapi saya biasa je guys. Tapi Arisha ni ramai, mungkin adalah orang tak tahu dia ni duta guys. Duta Diam kau. Sima ambassador je. Okay, kita satu je korang. tak apa, walaupun satu tapi duta tu susah nak dapat Aisyah. Okay, baik, saya faham. Okay, jadi Aisyah, kenapa, apa perkara yang menyebabkan Aisyah nak sangat jadi MVP? Okay, dia bukan nak sangat. Boleh tak cakap tu? Boleh je. Okay, sebenarnya memang tak plan langsung dari MVP ni. Sebab Aisyah masa Aisyah semester 1 sampailah semester 4 ni, Aisyah bukan tak suka MVP. Aisyah tak boleh commit dengan kerja MPP. Walaupun Aisyah nampak lah kerja. Sebenarnya walaupun kita boleh tahu MPP tu macam mana, tapi Aisyah memang tak boleh nak buat kerja MPP sebab Aisyah rasa berat satu. Lepas tu dulu ni Aisyah seorang bukanlah academic achiever pun, tapi Aisyah pentingkan akademik. Aisyah yang pentingkan akademik sebab
parents Aisyah lagi suka kalau Aisyah penting kat akademik. Sebab apa? Before Aisyah masuk MPP, Aisyah minta izin parents dulu. Sebab parents Aisyah bukan tak benarkan. Diorang benarkan je. Cumanya diorang tak menggalakkan Aisyah untuk masuk MPP. Sebab bagi diorang, Aisyah dah busy dengan Membex. Dulu Aisyah kat Membex. Dulu Aisyah 3 tahun dah sebab kat Membex. Sebab lama. 3 tahun ke 4 tahun. Tak ingat. Sekarang dah. Tapi dah lama lah. Sebab dulu Aisyah Seki. Semester 1 Seki. 2 tahun Semester 1 Seki. Dua dah Esko. 2 Esko Multimedia setahun. School multi. Setahun. Lepas tu T-Press setahun. So 2 tahun setengah 2 tahun setengah. Lepas tu masa tu memang tak plan langsung nak jadi MPP-nya. Memang tak terfikir. Sebab tak terfikir lah. Sebab memang Aisyah dah tanam dalam kepala otak memang tak nak jadi MPP. Sebab memang tak suka MPP saya. Memang tak boleh bagi. Aisyah tahulah diri Aisyah kan. Sebab Aisyah memang tak nak commit dengan kerja-kerja yang berat macam ni. Lepas tu satu hari tu dalam masa election yang lepas, lecturer call Aisyah. Masa-masa datang T-Press lah. Masa tu tak ada calon untuk jadi wakil. Bukan wakil MPP. Maksudnya macam nak jadi calon lah. Nak jadi calon. Sebab kita orang sebelum jadi calon, kita orang dekat UiTM Kelantan, kita orang kena masuk modul. Betul. Modul tu dalam fakulti perakaunan, kita orang tak ada calon langsung. Ui. Tak ada calon langsung. Tapi masa Aisyah pergi tu, adalah calon diploma. Tapi degree ni memang tak ada orang langsung. Jadi masa Aisyah datang modul tu, Aisyah sorak je degree account. Jadi macam masa tu Aisyah bukan terpaksa. Aisyah pun terfikir Aisyah nak tolong lecturer. Sebab lecturer macam susah nak cari calonan. Bukan. Tapi masa tu memang tak terfikir tak nak jadi calon. Sebab Aisyah dengan lecturer cakap, kalau saya masuk modul ni, saya tak nak bertanding. And kita make a deal lah macam tu. Aisyah make a deal dengan lecturer tu. Lepas tu lecturer tu pun kata, okey lah tak apalah kalau tak nak bertanding, masuk je modul ni. Aisyah masuk. Lepas tu sebenarnya ada 2 modul kita orang kena buat. Betul. Modul dekat TDM, satu dekat modul Melaka satu. Melaka tu pun Aisyah pergi juga. Sebab Aisyah rasa masa dekat modul TDM tu, Aisyah dah ada rasa-rasa bukanlah rasa-rasa MVP. Rasa-rasa macam sukalah benda ni, faham tak? Macam tu. Sebab masa dekat modul TDM tu, dia ada satu session ni di mana kita berdebat. Ingat tak? Tapi masa tu Anis tak ada. Anis kena ajak. Sebab Anis, ada parlimen. Anis dengan Nick Faris. Sekali tak Faris tak ada dalam modul kan? Betul. Faris tak ada dalam modul. Nick dengan Anis memang tak ada dekat modul tu. Masa tu memang budak-budak newbie rasa kat situ. Memang pendebat tu semua newbie. Jadi Aisyah pun newbie. Aisyah lagi lah newbie sebab Aisyah tak pernah berdebat. So itu first time Aisyah berdebat. Aisyah bangun masa tu. Maksudnya Aisyah baik macam Aisyah pun impress lah. Ni ada cara lah. Satu achievement lah untuk Aisyah. Macam bagi Aisyah benda tu achievement lah. Sebab Aisyah seorang yang bukan seorang yang suka bercakap. Suka menonjol. Suka bercakap di hadapan orang, di khalayak ramai. Dan tak suka macam bersosial sangat. Itu first time Aisyah bersosial dengan semua orang macam tu. Okay, lepas tu masa tu tak decide lagi nak jadi MPP. Sebab masa tu bulan belum bukan bulan terdekat dengan election. Lepas tu lambat lagi lah. Lambat lagi. Yang Melaka tu dah dekat. Betul. Lepas tu kita pergi Melaka panjang cerita aku, tak apa ke? Tak apa je. Cerita ni sebab tu kita kata yang ni lagi menarik daripada yang lepas. Sebab kita dengar cerita Aisyah. Lepas tu kita pergi Melaka. Pergi Melaka ni calon tak ada juga. Aisyah seorang je nak pergi Melaka tu. Jadi Aisyah ajak lah MP Tina. Tina. Lepas tu Aisyah ajak Tina, kita orang dua pergi. Kita dua pergi. Hari terlahir pula. Hari terakhir masa kita orang kat modul tu, Aisyah dengan Tina sebilik dalam modul tu, dalam modul Melaka. Lepas tu kita orang macam deep talk masa tu. Kita macam, you nak jadi MVP tak? Lepas tu Tina kata, I tak tahu doh. Tapi I kena fikir luar. Sebab tengok yang ni pun berat dah. Sebab model kat Melaka tu berat kan. Bagi kita macam bangun pagi pun. Yang Anis tak boleh tahan bilik dia. Ada aircon kan? Memang ada aircon. Tapi bilik dia tersangatlah kecil. Ni luahan Tapi best bilik dia Melaka kecil tu. Ada pergi Melaka? Aduh. Lemah dia. Okay. Lepas tu malam terakhir kita orang dekat Melaka tu, Aisyah tanya lah Tina, agak-agak aku nak jadi MVP tak lepas kita habis modul Melaka. Sebab
seminggu selepas habis modul Melaka tu adalah masa election kita. Betul. Kan? Betul. Lepas tu, Tina macam, tak tahu lah. Dia kata ni, tak tahu lah. I sebenarnya nak. Tapi tak tahu tu. Sebab Tina pun seorang yang, dia pentingkan akademik juga tau. Kita orang dua ni memang pentingkan akademik. Sebab, accounting ni susah. Bukan senang. Degree accounting memang susah. So, bagi kita orang kalau kita orang busy, apa? Tak. Semua kau susah. Cumanya bagi saya, accounting ni busy. Accounting ni payah. Dia memerlukan masa. Astaghfirullahalazim. Ideal. Kita orang memerlukan masa yang banyak lah untuk study. Kalau korang tengok idol ni, dia resist. Patut idol kena jadi orang ketiga podcast. Lepas tu Tina macam ragu-ragu. Okay, lepas tu masa tu malam terakhir. Lepas tu next day tu penutup. Betul, penutup. Penutup tu kita dah nak balik dah lah. Dah ready untuk balik. Lepas tu seminggu selepas tak silap masa tu malam. Okay, kita punya proses untuk apply MPP ni, kita ada link dia tau. Betul. Link tu kita orang kena isi dalam masa seminggu. Seminggu ke 3 hari tak ingat. Tak sampai seminggu aja. Tak sampai seminggu. Tapi saya dengan Tina ni isi tak tahu Tina isi bila. Tapi Arisha isi hari last. Pukul 12 hari last. Wah. Pukul 12 malam dia tutup kan. Betul. Arisha isi 11.30. Wish. Saya ingat sebab before Arisha isi, Arisha call parent Arisha. Cakap Arisha dapat dengan Baba ngawas. Masa tu kebetulan Baba ngawas sekali. Jadi tanya minta pendapat diorang. Dia tanya boleh tak nak masuk MPP. So masa tu tiba-tiba terdetik nak jadi MPP. Dalam minit-minit terakhir, 10 minit terakhir nak isi tu, sebelum dia tutup, tiba-tiba terfikir macam bagi Aisyah, kalau Aisyah terlepas peluang ni, rugi lah. Sebab betul. Tak semua orang ada peluang ni kan. And kita pun dah masuk macam modul. Jadi kita dah ada sedikit ilmu tu. Jadi naklah gunakan ilmu tu dalam MPP ni. Lepas tu Aisyah call parents. Cakap lah boleh tak nak masuk MPP. Pas awal tu Bapa cakap, buat apa, tak payahlah. Sebab nanti Kang tak lekan dah. Nanti Kang CGPA turun. Lepas tu Aisyah pun cakap tapi benda ni bagi Aisyah, benda ni bukan semua orang ada peluang. Betul. Untuk join lah, faham tak? Sebab benda ni bagi Aisyah benda yang value. Kalau kita intern pun, orang tak tengok hanya CGPA tau. Betul. Sekarang zaman industri sekarang, industri tersasul macam Ariafi tadi. Apa? Industri sekarang, diorang tak pentingkan CGPA tau. Betul. Diorang memang pentingkan CGPA, tapi diorang lagi pilih CGPA dan kemahiran tu. Kalau kau ada banyak experience in university, kau aktif, and at the same time kau score, memang dia akan ambil kau lah situ. So Aisyah fikir benda tu dapat kalau Aisyah tak teruskan, sebab Aisyah memang dah konsisten every semester Aisyah aktif. So kalau Aisyah stop, rugi lah, faham tak? Benda tu macam rugi. So Aisyah pun Aisyah convince lah macam tu kat parents. Lepas tu parents cakap, okey lah, tak apa, kalau macam tu diorang support je. Diorang cakap tapi kena janji 3 perkara. Perkara pertama, jaga kesihatan. Nak nangis lah saya parents. Jaga kesihatan, jaga masa, and yang penting jaga pointer. Okay, so setakat ni okey lah pointer tu. Macam kita tak melanggar janji dengan parents lah, sebab takut kan. Lepas tu lepas daripada perjanjian tersebut, saya cakap okey lah, kita make a deal, boleh. Lepas tu dia cakap okey lah, good luck. Lepas tu Aisyah pun bertanding. Lepas tu menang. Lepas tu menang. Actually tak sangka dia menang tu. Like semua tak sangka. Sebab bagi Aisyah, calon-calon fakulti perakaunan ni, banyak yang ada lagi banyak experience dari Aisyah. Macam diorang pun gempak jugalah. Tapi Aisyah terkejut lah kenapa Aisyah dipilih. Mungkin rezeki kan? Tak ada so, Allah. Alhamdulillah dah dapat peluang, dapat opportunity untuk masuk MPP tu. Betul. Kan Anis? Anis dah cerita tadi kau dah. Kau? Oh dah cerita. So itulah bagi Aisyah, benda tu adalah macam mana perjalanan Aisyah masa degree ni bagi Aisyah cantik. Maksudnya bukan cantik macam mana nak cakap bagi Aisyah happy lah. Degree Aisyah sangat happy. Sebab Aisyah berkawan. Sebab bila kita masuk MPP ni, kita akan adakan networking tau. Betul. So bila kita ada networking tu,
Aisyah rasa Aisyah hidup degree ni dalam keadaan yang meriah. Faham tak? Sebab kita ada ramai kawan. Walaupun kita tahu jadi MP ni kita busy, kadang-kadang kita pun tak sempat nak luangkan masa dengan bestie kan. Betul. Tapi Anis, jadi MP Anis hilang kawan tak? Tiba distract Hilang kat topik kawan lain. Dia kira hilang kawan mungkin tak hilang, tapi dah tak rapat macam Tak dulu spend lah. time bersama kan. Ya, susah Sama lah. lah. Susah sangat. Memang kalau kita orang sejak jadi MP ni memang tak sempat lah. Betul. Kalau luangkan masa dengan family pun tak sempat, apatah lagi dengan Kawan. kawan baik kita Betul. orang lah. Jadi sebab itulah macam tadi Aisyah ada sentuh berkenaan dengan membina jaringan ataupun networking. Networking. Tapi yang fun fact lah, kalau jadi MPP ni bukan networking dengan lecturer, bukan networking dengan Bukan. student leader. Wah. Dengan organisasi luar pun Betul. kita bina networking. UMK, IPG. Ya. Macam-macam lah. Macam escape kita baru ni, kita bina networking dengan penaja kita. Siapa Aisyah? Ayam gepuk AG guys. Shout out to Biro Tajaan kita Izzah. Izzah, lepas tu apa tu? Nick lah. Nick lah. Big boss kita. Big boss menolong. Anis rasa dah 189 hari kita menjadi MPP. Yes. Anis rasa apa improvement yang Anis rasa ada dekat diri Anis sekarang? Okay. Antara improvement yang boleh nampak lah rasanya, yang pertama ialah kemahiran. Kalau Soft macam skill, of course. soft skill tu memang Tu memang akan ada lah. Memang akan kau rasa memang memang orang lain boleh nampak tau perubahan kita before Betul. MPP, semasa jadi MPP, daripada cara kita menguruskan program. Lepas tu contohnya macam Anis jadi SU kan. Dulu surat memang boleh katakan formatting dia memang lagi lah. Tapi sekarang better lah kan. Selepas kena kita consult dengan PA dengan PA T-Rec, PA Rector. Jadi semakin bertambah lah soft skill tu. Okay. Lepas tu benefit lain of course kita semakin dikenali tu betul, tak dinafikan lah. Ramai kawan lah. Sebab kalau macam Aisyah kenal Anis kan, at the same time Aisyah kenal juga kawan Anis. Betul. Membina jaringan. Jaringan industri. Tiba jaringan industri. Tak ada kurang. Jaringan menjangkau fakulti. Macam Anis pun kenal kawan Arisha. Geng-geng fakulti akaun yang selama ni tak pernah bertembung pun. Betul. Jadi ada networking each fakulti lah macam tu. Maksudnya tak terperuk Terperuk dalam tempurung. Betul dalam ke peribahasa tu? Terperuk bukan? Terperuk dalam tempurung. Dia orang tak peka guys. Tak peka. Kata dalam tempurung. Terperuk Bukan Bukan di atas. Terperuk. Dia jadi semakin pelik Katak di bawah tempurung. Seperti katak di bawah tempurung. Korang payung kata katak atas bawah tempurung tu dah skopak. Upipin tu kan. Sejuk lah. Okay. Tapi bagi Aisyah, benefit yang Aisyah dapat sejak jadi MPP ni, tu lah yang tadi saya mention tadi, memang Aisyah akan socialize gila lah. Tak pernah macam terkejut lah dekat teknik sendiri kan. Lain lah dengan yang dulu. Lain gila weh. Masa saya jadi timbalan presiden pun Aisyah tak banyak cakap. Macam dalam postmortem pun macam banyak cakap tapi tak pernah lagi bercakap di khalayak student yang ramai. Faham tak? Tak pernah lagi. Tapi bila jadi MVP ni, kita dah di-expose benda-benda macam tu tau. Betul. Lepas tu at the same time, kita di-expose juga untuk menjadi seorang profesional di mana kalau kita nak berkomunikasi dengan pihak-pihak atasan macam lain VIP teratur kan. So kita kan tak biasa kalau kita kelab-kelab kalau kita macam kelab-kelab ni biasa kita tak terdedah sangat. Tapi bila kita set MVP ni kita macam mungkin ada kelab yang terdedah tapi tak banyak. Ni experience Aisyah lah. Aisyah tak pernah terdedah lagi. Sepanjang Aisyah masuk kelab, Aisyah tak pernah terdedah dalam certain things yang MPP tunjuk, yang MPP buat. Macam VIP tu lah. Lepas tu satu lagi benda yang Aisyah rasa improve is Aisyah betapa prihatin. Itu salah satunya. Sebab before this, kalau kita masuk kelab, kita bukanlah selfish, tapi kita tak ada tanggungjawab, kita tak ada rasa amanah untuk menjaga kebajikan orang. Faham tak? Contoh kan, kalau
Asya nampak Seki biasanya Asya buat ni kat Seki je lah. Tak, sabarlah. Sebab aku malu. So aku still malu nak macam menunjuk yang aku punya kebajikan. Faham tak? So aku slow-slow dengan Seki. Lepas tu macam bukan selek korang. Jangan macam tu korang. Lepas tu pada hari tu lah. Hari tu ada seorang Seki ni, dia tak dia kata tak, diorang tak, masa tu Asya bekerja dengan diorang. Lepas tu Asya tanyalah diorang, Asya akan tanya tau, diorang dah makan ke belum. Kalau diorang belum makan, Asya akan pergi belikan makanan untuk diorang. Wih, bagus. So Asya rasa benda tu macam kesian. Sebab Asya rasa Asya dah suruh diorang buat kerja. Lepas tu diorang tak makan lagi. Bagi Asya benda tu macam menyeksa. Sebab tu tengah hari tau korang. Patutnya tengah hari tu masa diorang tidur. Sebab masa tu masa saya, diorang baru habis kelas. Diorang mesti tak makan lagi dari pagi. Betul. Sebab diorang kelas 8 pagi. Jadi benda tu salah satu macam benda yang Asya patut ada selama ni lah. Apa kita punya value, common sense. Common betul. Sense. Masuk MPP, common sense, cara kita fikir pun berubah. Betul tak? Macam entah, bagi Asya benda tu automatically muncul dalam diri sendiri tau. Kalau dulu macam kita asyik fikir mengenai diri kita, tapi sekarang bila MPP, kita kena fikir juga orang-orang lain ni. Betul. Berkembanglah cara pemikiran kita. Tapi salah satunya mungkin sebab kita punya YDP lah, yang alhamdulillah mengajar, bukanlah mengajar, menasihati. Ni seorang yang macam selalu menasihati kita, barisan anak-anak buah dia tau. So macam saya nak cakap ni tu YDP lah. Macam bapa. Dia macam bapa kita orang. Bapak-bapak. Kalau kita orang buat salah, dia akan tegur. Lepas tu kita akan macam terima dengan hati yang terbuka. Tapi at the same time kita orang akan improve dari hari ke hari. Sebab bagi kita orang benda tu patut dia dengar lah. Sebab benda tu macam untuk kebaikan diri juga. Macam tu. Jadi terima kasih lah juga dekat Nick sebab mengajar erti kehidupan tiba. Macam tu lah. Mostly dia influence, mostly benda-benda macam ni kan, dia terinfluence daripada persekitaran kita. Kalau kita berkawan dengan orang-orang yang macam ni, automatically kita pun akan jadi macam dia tau. So bagus lah benda tu kan. Sebab before this, kalau kita masuk club, kita tak adalah 24 hours dengan diorang kan. Betul. Tapi kita bila masuk MPP ni, kita orang akan every week jumpa. Saya bosan nak tengok saya ada. Hari-hari saya jumpa Arisha. Hari-hari. Dekat bilik meeting tu, hari-hari akan terserempak akan berbincang tentang kerja lah. Kerja. Okay lah guys. PIC pun dah menekan-nekan. Kita orang. Suruh stop. Dia dah buat macam ni dah. Tak, bukan. I dah ngantuk. I dah terliur lah dengan cerita kita. Okay guys. Jumpa next episode. Next episode kita ada siapa? Kita ada rahsia, tak ada beritahu. Tak ada beritahu. Korang kena tunggu next episode ketiga bersama MPP juga. Mungkin diorang bahaskan perkara-perkara yang berkait dengan jabatan mereka. Jabatan mereka. Tapi mungkin episod ni paling favourite korang lah. Sebab kita orang kacip Kita orang share mengenai kehidupan kehidupan experience. The reality of MPP actually. Betul. Okay guys, so kita end. Biasanya kita dah end. Kita pun ada kerja lain pula selepas ni. Betul, kita ada meeting ni. Gerobok rezeki. Kita orang menunggu dia orang ni. Kesian diorang datang tunggu kita orang. Jadi kita orang nak pergi isi gerobok rezeki guys lepas ni. So jumpa next episode. Bye bye. Assalamualaikum.